Saya ada beberapa battery pack kat depan ni. Aduh, yang kecil sini saiz dia dalam sebiji handphone, dia punya kapasiti bateri. Kalau besar sikit, yang ini dalam 6 biji handphone. Yang ini kapasiti bateri dia dalam 35 biji handphone. Dan last, paling besar ni, ini umpama 170 biji handphone. Masalah saya sekarang adalah anak saya dia nak power bank. Terutamanya nak guna masa pergi camping ataupun bila kat rumah nak guna untuk komputer. Kita ambil lah bab camping dulu. Nak hidupkan kipas satu hari 5 watt, kita kalikannya dapat 120 watt hour tenaga yang digunakan. Untuk hidupkan lampu 3 watt satu malam dalam 36 watt hour. Lain-lain maybe guna dalam 30 watt hour macam tu. Cas tablet ke apa. Jadi total dalam 196 watt hour sehari untuk camping. Ini kira penggunaan maksimum lah. Kalau dia tak guna kipas banyak sangat, lampu banyak sangat, boleh kurang lagi penggunaan tenaga tu. Kalau kat rumah pula, saya bagi mini PC untuk belajar guna komputer, programming ataupun hiburan dia lah. Boleh kata dalam average, kita akan gunakan 40 watt. Satu hari saya bagi 5 jam, total 200 watt hour. Lebih kurang dengan penggunaan camping sehari kan. Kalau guna bateri kecil, 16 watt hour, memang tak cukup lah. Sekejap je boleh guna ni. Bateri pack sederhana ni pula dalam 74 watt hour. Nak bandingkan dengan 200 watt hour penggunaan harian, ini tak sampai separuh pun. So, tak boleh guna juga. Kalau yang besar ni dalam 540 watt hour, kalau sehari 200 watt hour, ini boleh guna lebih 2 hari. Maybe ke 3-4 hari kalau tak guna banyak sangat. Nak lagi power, saya boleh guna yang gedabak ni, 2400 watt hour. Bahagi dengan 200 watt hour, kita boleh gunakan 12 hari. Lama. Tapi bateri besar ni berat. Anak saya confirm tak larat. Lepas tu pula kalau dia pergi camping, berapa minggu dia pergi camping. Jadi yang praktikal adalah bateri saya sini dalam 500-600 watt hour. Saya cek voltage dia dalam 12 volt. Jadi saya boleh charge guna USB Type-C. Sebabnya saya ada modul power delivery decoy trigger untuk charge 12 volt pada bateri kita ni. Contoh dekat decoy trigger ni saya boleh setkan ni 12 volt. Bila minta 12 volt daripada charger kita dengan menggunakan 101 dia punya switch, dia punya mode. Satu ni atas tau. Jadi tolaklah satu ke atas, tengah kosong, ujung sana pun satu juga. Ini patutnya menghasilkan 12 volt output. Kita try, saya cocok USB Type-C menggunakan charger yang ada power delivery Saya tengok dia punya output. Positif negatif dapat 12.2 volt. Cantik. Okey, sebelum sambung, saya tengah buka pre-order baju Berani Buat. Pergi beranibuat.com, korang boleh pilih berapa saiz, berapa banyak korang nak. Dan masa check out tu, dekat kupon diskaun ni masukkan kod baju BB. Nanti korang akan dapat diskaun RM10 setiap sehelai baju. Untuk 300 terawal je. Okey, sambung. Tempat cas kita dah ada, pakai power delivery, USB Type-C, 12 volt. Untuk tunjukkan berapa kapasiti bateri, saya gunakan modul yang ini. Ini untuk 3S punya, 3 bersiri, 3 siri punya lithium ion. Dia dalam 12 volt dia akan penuh. Kalau 11 volt ataupun 10 lebih, dia akan tunjukkan bateri dah tinggal sikit. Sebab kapasiti bateri ni biasanya kita tentukan mengikut dia punya voltage. Okay, ini untuk charging dan display kapasiti bateri. Untuk bagi output, saya nak output USB. Ini saya ada modul ni yang saya kopak daripada power bank yang rosak dulu. Dia ada 4 port USB Type A dan 1 Type C. Untuk design casing dia, saya buat macam ni. Dia ada holder. Dalam tu akan letak bateri kat sini. Kat tapak bawah dia ada 2 part yang menonjol sebagai kaki lah. Untuk ketebalan dia saya set dalam 3 ke 4 mm. Untuk port USB charging semua saya kena 3D scan dululah. Dia bukan apa. Saya boleh je kalau saya nak ukur semua ni, lepas tu redesign balik, boleh. Tapi take time. Bila dah ada 3D scanner, saya akan biasanya 3D scan terus, bersihkan dia punya scan, lepas tu hantar ke saya punya software 3D. Ini result 3D scan dia. Modul ni saya akan letak kat depan, lepas tu saya design dia punya penutup casing ni ikut lubang yang saya dah 3D scan tadi. Saya 3D print kejap, bila dah siap, saya dapat ni. So, ni bateri saya akan masukkan dalam ni. Okay.
Ni pemegang. Depan dia. Ni. Kan comel tu. Saya tinggal nak pasang je modul-modul tadi kat penutup ni. Ini dia punya battery indicator. Masuk lubang sini. Kita punya USB charging module. Oh, ngam-ngam. Then kita ada PD decoy untuk 12 volt input. Alright. Battery indicator ni kita solder wire simple sama dengan PD decoy tadi, positif dan negatif sebelah lagi. Okey. Yang charging module ni saya pakai skru sebab saya dah buat lubang skru awal. Yang tak ada lubang skru ni saya pakai glue gun sahaja. Saya masukkan bateri kat dalam casing bateri. Untuk bagi dia tak nak gerak, saya pakai glue gun banyak-banyak. Letak kat bawah, tepi, kiri, kanan, atas. Bagi dia stay je kat situ. Settle, kita sambung je lah. Negatif dekat negatif, positif dekat positif. Untuk penutup dia, saya gam gunakan gam E6000. Gam ni not bad kuat. Dia consider permanent, tapi kalau kita nak cabut, kita boleh paksa tarik kuat, dia cabut. Kan comel bateri tu. Kalau saya cocok USB, ni ada kipas. Hidup kipas saya. Rotate. Simple. Kipas senang. Kalau saya nak hidupkan mini PC ni yang ada display, bawah dia komputer. Ini boleh sampai 100 watt dia guna. Sebab ini Intel i5 tak silap saya lah. Yang baru 125H. Biasanya kena cocok plug lah. Tapi kalau kita nak gunakan power bank ni, boleh tak? Boleh. Kita gunakan USB Type-C punya kabel dan power delivery decoy trigger sama macam tadi. Cuma tadi kita nak 12 volt, yang ini nak 20 volt sebab saya punya mini PC pakai 20 volt punya power input. Untuk 20 volt saya kena set 011. Ini. Sekarang kita test. Cocok USB Type-C, masukkan lubang USB tadi. Okey, tak tepi kejap. Saya ambil multimeter dan check. Dapat tak 20 volt? Okey. Okay, daripada power delivery, kita ada barrel plug. Cucuk dekat mini PC ni. Ya, saya tunjuk sini. Cucuk power dia. Okay. Dia saya akan hidupkan. Nyala tak? Kan? Nyala. Tunggu dia punya ni hidup. Allahuakbar, display tak hidup. Saya tak cocok wire display, mana dia nak hidup. USB Type-C. Ni pun USB Type-C. Ni. Tada. Mini PC ni window lah. Anak saya bolehlah guna untuk belajar programming, Arduino. Pakai USB je mini PC ni. Power delivery ni kita boleh set dia punya voltage yang kita nak ikut kemampuan modul power bank tu bukan semua power delivery boleh sampai 100 watt, 120 watt, tak. Dia depend. Alright, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak beli baju Berani Buat ni, sekejap je saya buka pre-order sampai hujung bulan Jun 2025. Diskaun baju BB. Ni kod kupon diskaun dalam RM10. Setiap selai yang korang beli tu dapat diskaun RM10. Banyak korang beli, banyaklah diskaunnya. Untuk 300 orang terawal saja, boleh pergi ke website saya beranibuat.com. Kalau tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali, jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.